Orang dah bercerita sana sini. Kes ni dah dihadapkan ke mahkamah. Apa cerita ni? Hai guys, baru-baru ni ada kes seorang warga emas tanpa seorang individu lelaki bukan Islam yang makan pada siang hari di bulan Ramadan. Dan kes ni dah jadi bualan hangat. Orang dah bercerita sana sini. Kes ni dah dihadapkan ke mahkamah. Tiba-tiba DNAA, tapi ada plot twist. Warga emas tu dituduh semula. Apa cerita ni? Jom kita bongkar. Seorang lelaki bukan Islam dalam lingkungan umur 21 tahun macam tu tengah makan dekat kedai Serberneka di sebuah pusat beli belah di Johor Bahru. Tiba-tiba seorang warga emas ni datang tanya pasal agama dia dan minta IC. Dan bila pemuda tu tak bagi, dia terus tampar pipi kanan. Bukan sekali, tapi 2 kali. Video kejadian tu pun viral. Ada 2 klip kesemuanya, 32 saat dan 44 saat. Dan keyboard warrior pun apa lagi? Mulalah berbalah. Kalau kita tengok dekat sini ni, ada yang kata pakcik tu terlalu emosi. Tapi ada juga yang cakap, kenapa pemuda tu makan secara terang-terangan? Polis pun bukalah kertas siasatan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Kalau bersalah, boleh kena penjara setahun ataupun denda RM2,000. Siasatan dijalankan dan pakcik pun dibawa ke mahkamah. Tapi sesuatu terjadi. Warga emas ni mengaku bersalah, tapi dia tak setuju dengan beberapa fakta dalam pertuduhan. Contohnya, tamparan tu tak sampai lebam macam yang dilaporkan. Disebabkan pengakuan dia bersyarat, magistrate tolak pengakuan bersalah tu. Sebab kalau nak mengaku, kena tanpa syarat. Tengah-tengah prosiding ni, tiba-tiba Timbalan Pendakwa Raya dapat arahan daripada Pejabat Peguam Negara. Lepas tanpa bebas, DNAA ni bermaksud kes belum tutup, tapi tertuduh dilepaskan sementara. Kertas siasatan kena rujuk balik ke Pejabat Peguam Negara. Tapi tak sampai 24 jam, kes ni dibuka semula. Jabatan Peguam Negara dalam kenyataan rasmi beberapa jam lepas tu kata, pendakwaan wajar diteruskan sebab ada isu teknikal dalam pertuduhan sebelum ni dah diperbetulkan dan warga emas tu dituduh semula di Mahkamah Magistrate Johor Bahru sebelah petang hari yang sama. Orang ramai jadi berbelah bagi. Ada yang sokong warga emas ni, katanya mungkin dia nak menegur, cuma caranya agak kasar. Tapi ada juga yang tak setuju sebab lebih-lebih lagi individu tu bukan Islam, boleh cemarkan imej katanya. Menteri Perpaduan Negara kecam tindakan ni, kata tak mencerminkan keharmonian Malaysia. Ketua Polis Johor minta orang ramai jangan buat spekulasi sebab kes masih dalam siasatan. Dan Exco Agama Johor pula ingatkan umat Islam supaya jangan main serang orang tanpa usul periksa. Soalnya sekarang, warga emas tu dah dituduh semula. Adakah kali ni dia akan dihukum atau ada lagi kejutan baru? Apa pendapat korang? Komen dekat bawah.